Bang, lukiskan Papa Zola versi Marshall di tab One Piece. Senang je ni. Conteng je. Jom. Lukis tu punya pipi dulu, tambah dagu, tarik atas, telinga satu, sambungkan atas ni. Lepas tu telinga kecil. Buat leher dia pula. 1, 2, 3. Korang siapkan lah. Buat tangan dia pula. Sini bahu, bawah ni siku. Kat sini aku buat dia pegang something. So sambungkan macam ni. And then korang tambah sini sebelah. Siku sama rata tau. Lepas tu sini bahu kan. Korang tarik je tadi. Lepas tu korang siapkan. Tambah mangkuk sini satu. Dipegang. Lepas tu yang kakinya ni lambat lah. Aku skip je lah Buat kedut baju kat sini. Lepas tu apa yang dia pakai jubah tu. Buat jubah satu sini. Satu sebelah sini. Sambung. Sebelah sini. Sambung. Korang tarik je. Conteng dia tak skema sangat. Lepas tu aku buat jambang dia pula. Jambang. Janggut dah. Ada 3 janggut kan. Kapten tu. Buat kat sini. Jambang sini satu. Sini satu. Korang buat semua ni. Tapi yang janggut ni korang tinggalkan dulu. Yang tak nak ni korang boleh padam-padam. Lepas tu korang boleh tarik macam ni. Hanya korang conteng je. Tak skema sangat. Lepas tu settle semua ni kan. Kita buat baju dia pula. Actually dia tak pakai baju. Tapi kan lelaki senang tak aurat. Aku pakaikan jelah bandage ni lah. Settle semua ni. Kita buat dia mata tengah sedih pula. Macam tu. Lepas tu buat hidung dia. Sedih ni. Lepas tu buat mata dia ke bawah macam tu. Macam tengah kuyu-kuyu kan. Asal dia sedih lah. Kening dia ke bawah macam ni. Tarik ke bawah. Tambah misai dia pula. Settle misai dia. Tambah rambut dia pula. Lepas tu tambah topi lanun yang kapten tu punya. Yang ni korang boleh kemaskan. Lupa pula letak yang belakang ni. Yang ni korang buat je lah macam ni lah. Tarik macam ni. Lepas tu korang kemaskan lah. Yang ni korang conteng-conteng je macam ni lah. Tarik. Dah siap dah. Settle. Kapten Papa Zola sangkut kat bola ketam. Kapal tak boleh jalan. Tu yang dia sedih tu mengemis duit. Kesian dia.